Okey geng, assalamualaikum dan selamat pagi geng. Hari ni kita ada tetamu special geng. Kalau korang kenal ni korang kenal lah kan. Tapi rasanya memang kenal lah kan, orang-orang terkenal ni. Okey, jom kita share diorang. Assalamualaikum. Selamat pagi. Bos kita. Makan. Siap, Mana kamu lah bos. Ya bang. Merah ayam. Ambil berkat. Kita cuba lama. Hey. Makan dulu. Okey. Bisa tunggu sini juga ah? Bisa tunggu sini juga ah? Tapi tak sampai. Sekejap, order terus. Dia baru 18 umur dia. Siapa? Aku? Iyalah, kan muda kan? Mana? Saya mau lagi bela abang. Oi, kenal Gary dah lebih 10 tahun apa? Tapi tak pernah jumpa, ni first time jumpa kan? Mobil biasa tengok kat YouTube lah. Ni orang lama ni. Tak adalah. Betul. Kita newbie saja. Ada. Tengok sekarang kalau yang mancing tengok banyak lapisan yang baru banyak. Betul. Diorang semangat baru. Yang lama ni semua dah retire, tak mau mancing. Semua sudah kena garing. Duk mana? Duk Kulim. Oh, Kulim. Ingat duk orang Perak. Tak. Perak selalu orang cakap dia Penang. Ya? Yeah? Tak dulu kat Penang pun. Bukan sebab dia selalu mancing kat Penang. Oh. Penang. Oh, kat laut tu lah. Bagai jam. Baca. Tu rumah kedua dia. Ya? Yelah, lepas situ. Dia sedek dengan tekong apa? Macam-macam. Ya. Macam Mak Barakuda. Barakuda tu. Abang Amy. Barakuda tu kawan aku tu. Ya. Dulu. Betul lah dia duduk sini. Dia ada komeng ke? Dia mentua ada sini, Tulintan. Betul. Mentua ada sini. Tapi dia duduk Sungai Dua. Sungai Dua mana? Sungai Dua Penang. Oh. Sungai Dua apa? Yang Sungai Dua lah. Kan? Kat bagan tu lah. Okey geng, hari ni kita kat Bagan Datuk. Ni Brother Vincent, korang mesti kenal. Dapat juga dia bertipu. Ini artis sedang meningkat dekat TikTok. Korang mesti kenal macam ni. Rapper Hunter. Ini mereka mencemar duli. Datang ke Bagan Datuk. Kita try. Aku pun lama tak berjumpa bulan ni. Serius. Tengah mayu tengah tinggi. Tadi dah gelap dah, risau hujan lah. Patutlah mobil putih. Abang kena main account. Saya terang pun abang puji saya putih bagi account. Mobil dah sejak berapa bulan saya cakap bro dah kurus. QR boleh? QR lah, senang sikit. QR lah. Okey geng. Ini umpan legend. Kalau kau kenal tu kenal lah. Di top dekat belah-belah utara. Pak ngah bullet fly. Bismillahirrahmanirrahim. Oish. Try SP. Jauh belah situ. Pink ke hijau? Hijau. Pink pun boleh. Pink hijau. Ni dia pink hijau putih je. Awak try orange tak mau jadi. Orange je. Aku percaya tapi tak mau jadi. Jenuh. Sini dia nak slow ke laju ke? Maintain. Ya, bawah, main bawah. Strike. Member dah strike. Mantap. Jerry cepat, member dah strike dah ni. Besar gila. Ikan pertama untuk hari ni.
Hijau ah. Hijau. Oh, fish on. Mantap geng. First strike of the day. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dia geng. Ikan bulan yang pertama untuk hari ni. Pakai SP. Aku dah berapa tahun rasa dah 7-8 tahun tak mancing bulan ni. Ikan pertama untuk hari ni. Terima kasih. Strike. Puyuh. Oi, rare tu dapat puyuh. Di pertengahan air. Miss call. Strike. Fish on. Lucut. Ni ayah, kau duduk kat culvert ni. Baling belah bawah. Ni di sini. Duduk mana? Situ baling bawah. Banyak oh. Tak ada rasanya. Miss call. Banyak gila. Ada. Banyak gila tu. Memang hari-hari banyak macam ni? Ya. Muak Kalau ayo dah kering kan? air kering. Hilang. Hmm. Kalau hujan lagi lah. Ya. Aku tak pernah masuk belah sini. Macam pesta dah tu. Yang kita ke depan lagi orang boleh ni. Ni tepi tu dah laut lah. Ke ada lagi ban? Laut lah. Oh, ni ban last lah ni. Tapi saya tak boleh masuk dah situ. Dia ban dia dah pecah tadi. Oh, ada juga ban belah situ. Ada ban lah. Ban Oh, pecah lah, ada ban lagi. Tapi dah pecah dah tu. Yang dia kata ban pecah tu. Itu lah. Oh, situlah. Ha. Yang banyak ladyfish tu. Dulu. Oh, sekarang tak ada dah ladyfish. Bukan kata lady nak masuk tak boleh lah. Banjir. Motor tak lepas lah. Banjir eh? Kan dia ban tu dia orang buat cari. Kita tu macam banjir bila dia tu lepas tu semua tu. Dia rebak. Oh, hancur habis dah. Habis. Jalannya becak. Oh, itu dah 6 tahun lepas kot. Tak boleh lah. Dia kata ladyfish pun banyak gila. Oh, fish on. Fish on gang, fish on. Ikan kedua untuk hari ni. Kalau lucut, auto release. Come on Yaya, come on. Ui. Sprat stick geng. Mau tengok ikan apa yang ambil. Ini ikan rare ni. Ikan beluko pasir. Ini memang jarang-jarang nak dapat ni. Relax. Sekejap. Okay, bye-bye. Beluko pasir geng. Beluko pasir pun makan umpan. Gua mau bayangkan dia. Oh, tak rakam lah geng. Auto release. Tak rakam, aku ingat rakam dah tadi. First cast terus dia ambil tadi. Report memang heavy cover punya.
Oh, miss call. Come on Gary, come on. Miss banyak. Oh, miss call lagi. Ui, betul-betul banyak. Ni geng, plastik. Rasanya ni warna Rasengan ni. Umpan legend masih berbisa. Punya lama ke aku tak pakai umpan ni. Serius cakap, lama tak main tarpon, lama tak pakai umpan ni. Ternyata lah masih relevan lah umpan ni untuk dipakai. Ui, tak dekat. Fish on, fish on. Tu dia geng, ikan apa ni? Ikan belukar pasir lagi geng. Oh, belukar pasir sini memang daripada dulu sebenarnya. Dia memang suka makan seperak stick ni. Besar je ni. Oh. Wah, bah. Jap. Ini boleh makan ke tak ikan ni Depa khabar buat apa umpan mancing siakap ni memang killer ni. Ni kan ikan belukar pasir. Dia macam ikan ketutu. Tapi dia air payau punya. Aduh, ya Allah, tajam gigi. Oh, kita release balik. Okey, bye bye. Ni fish on. Oh. Fish on. Oh, alhamdulillah. Oi, sini ayah, sini. Ikan keberapa tak ingat lagi, rasa ketiga kot. Kan? Terbakar Yaya. Come on Yaya, come on. Sifu saiz idaman. Dapat tarpon saiz idaman. Dia kena panggil urus setia. Urus setia ya. Auto release. Bau sampai. Uish. Oi, apa tu? Itu ah. Dah macam toman weh. Kalau harum mau 3 kilo. Besar. Cakap ada. Besar, serius. Ni ah. Okey. Thank you. Very, thank you. Thank you. Terima kasih belanja makan. Nanti setting mancing. Alright. Belanja mancing PB. Ai ajak you mancing, ai nak top lagi bro. Dah top ai tak ada. Masuk pok dia tutup mata tau. Tiga mata je. Okey, jumpa lagi Mabit. Okey. Jumpa lagi. Okey, Jumpa ramai. jumpa lagi ayah. Nanti kita set mancing PB. Boleh bro, boleh. Kita pergi dulu, jangan ajak dia. Boleh. Ya, tak apa kan dah. Ayah tak apa. Kita bagi ayah strike. Tak strike tak boleh balik tu. Location terus. Okey. Okey, jom. Okey, jumpa lagi. Drive safe. Okey. Assalamualaikum. Okey geng. Itu je untuk hari ni. Ni video santai-santai lah. Pun nak balik lah ni. Okay guys, terima kasih kepada yang menonton. Jumpa lagi kat video akan datang insyaAllah.
Terima kasih pada yang menonton. Mana yang baru sampai ke channel aku ni, aku ucapkan selamat datang lah. Okay. Dan jangan lupa like, share dengan subscribe. Okay. Jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum.